Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, GC Experience edisi Umrah DIY. Video ni khas untuk yang nak buat umrah sendiri tanpa package, tapi nak buat dengan betul dan teratur. Hari ni kita fokus kat satu benda dulu, iaitu flight pergi dan juga mikot. Sebab ramai yang tak sedar, pilihan flight tu lah yang paling penting, yang nak tentukan dekat mana yang kita akan berniat ihram. First kali sebelum kita book tiket, kena tentukan macam mana cara kita nak ke Mekah. Option yang selalu orang pilih ada, saya bagi 4 lah. Yang pertama adalah direct flight ke Jeddah. Yang kedua transit Turki. Seterusnya transit Dubai ataupun Abu Dhabi. Ataupun yang paling famous lah, yang keempat sekali adalah transit Madinah. Ramai pilih transit sebab nak ambil peluang ziarah lah tempat tu dulu. Contohnya macam kalau kita transit dekat Turki, kita boleh jalan-jalan dekat Istanbul, Kapadokia. Kemudian kita ada transit Dubai, kita boleh jalan short trip dekat sana 1-2 hari. Ataupun kita boleh juga transit ke Madinah, iaitu kita transit, kita ziarah ke Masjid Nabawi. Okay, semua ni tak salah. Tapi yang penting dia bukan sekadar destinasi transit tu saja. Yang penting adalah kita tahu dekat mana kita akan melepasi kawasan miqat. Sebab kalau kita dah lepas miqat tanpa niat ihram, ada hukum, ada dam yang perlu kita bayar. So yang ini kita kena ambil tahu. Yang ini kita cerita pasal perjalanan pergi sahajalah. Kalau perjalanan balik dia tak ada implikasi hukum. So kalau nak perjalanan balik ni, kita transit mana-mana, itu tak ada masalah. Yang ni kita bincang untuk perjalanan untuk nak pergi saja. Sebelum saya teruskan, saya nak maklumkan juga awal-awal yang saya ni bukanlah ustaz, bukan agamawan, bukan juga rujukan-rujukan rasmi yang kita boleh ambil hukum hakam lah daripada saya. So, apa yang saya kongsikan sini adalah sekadar saya punya pengalaman, saya punya pembacaan, rujukan yang saya belajar lah untuk saya buat umrah DIY ni dengan isteri saya, dengan bantuan isteri saya. Dia yang banyak tolong pun. So, kalau ada yang kurang tepat ataupun ada pandangan yang lebih sahih, sangat dialu-alukan untuk tegur dekat ruangan komen. Boleh komen dekat ruangan komen. Kita sama-sama belajar, nak kita sama-sama baiki. Sebab saya pun masih belajar. So kalau kita lalu miqat dalam keadaan nak buat umrah, kita wajiblah, bukan wajiblah, kita kena mandi sunat ihram. Kita kena pakai pakaian ihram dan berniat sebelum ataupun ketika melintasi miqat. Itu penting. Sebab tu kalau orang daripada KLIA, dia akan pakai ihram dulu. Dia akan pakai ihram siap-siap dekat KLIA. So tak perlulah nak mandi, nak tukar pakaian ihram tu dekat atas flight. Atas flight, kalau kita mandi dekat atas flight, orang marah lah. Marah orang flight nanti sebab basah sebagainya kan. So kita pakai terus pakaian ihram. Ada satu juga benda yang menarik, iaitu cawat ihram. Dekat Malaysia ada banyak jual cawat ihram. Jangan pakai. Kemudian dalam perjalanan naik kapal terbang tu, biasanya pilot akan umumkan sebentar lagi kita akan melipasi ataupun melintasi miqat. Masa tu kita dah kena siap dah. Kita dah kena siap dengan pakaian ihram. Tinggal untuk kita berniat saja bila kita melepasi kawasan miqat. Pilot tu akan buat pengumuman lagi sekali, kita sedang melipasi kawasan miqat dan kita berniat ihram pada waktu itu. So, kalau tak niat terus turun di Jeddah, kita kena patah balik ke miqat dan juga kita kena patah balik miqat ataupun kita bayar dam lah. Kita buat umrah tu kita bayar dam. Sebab tu saya kata pilihan flight ni penting. Dekat mana kita akan bermiqat. Contoh yang pertama tadi saya bagi pilihan direct flight untuk ke Jeddah. Ke Jeddah biasanya kapal terbang akan lalu miqat Qarnul Manazil. Jadi pakai ihram siap-siap dekat KLIA ataupun tukar dalam flight. Ataupun tapi saya tak galakkan lah untuk tukar ihram dekat dalam flight. Niat bila pilot umumkan kita sedang melintasi miqat tu dalam kapal terbang. Ni option yang paling straightforward lah. Daripada KL kita terus ke Jeddah dan terus ke Mekah. Yang kedua, kalau kita nak transit ataupun kita nak ziarah Turki, Dubai, Abu Dhabi, sama je. Tiga-tiga negara ni miqat tetap akan dilalui dalam penerbangan terakhir yang menuju ke Saudi. Maknanya perjalanan daripada KL menuju ke Istanbul ataupun menuju ke Dubai, Abu Dhabi, itu tak payah ihram lagi, tak payah niat miqat lagi. Tapi kita akan berihram dan juga niat miqat
bila kita dalam perjalanan menuju ke Saudi. Macam tadi juga pilot akan umumkan bila kita akan melintasi mikot tu. So kalau flight yang kita naik tu Turkish Airlines, dia akan umum lah dalam Arab tu. Ramai orang silap yang ingatkan boleh niat dekat Jeddah. Jadi tak boleh. Maknanya flight terakhir kita ke Jeddah tu kita niat pakai ihram dan kita berniat lah bila pilot umumkan. Yang ketiga adalah transit Madinah, yang mana saya rasa ramai orang Malaysia yang akan pilih option ni, kita transit Madinah dulu. Sebab bila kita landing ke Madinah, kita tak perlu pakai ihram lagi. Kita sampai, so dalam flight tu kita tak payah pakai ihram lama-lama. Yang ni sebab tu ramai orang pilih untuk landing Madinah dulu. Sebab Madinah ni dia luar kawasan mikot lagi, jadi dia tak perlu nak berihram dan juga niat di mikot. Nanti bila dia nak ke Mekah, baru dia akan pergi ke Masjid Bir Ali ataupun Zulhulaifah. Dia pakai ihram dan dia akan niat dekat situ. Paling ramai dan paling rasanya orang Malaysia suka yang option ni lah. Okay, saya ulang lagi sekali, tips penting untuk umrah DIY. Yang pertama, sentiasa semak laluan flight. Tanya cabin crew kalau tak pasti bila mikot, ataupun kita download je peta mikot kalau nak lebih yakin diri sendiri. Penting untuk tak tunggu pengumuman untuk nak mandi. Sebaiknya mandi terus dekat airport. So, kalau travel dengan family, plan awal lah supaya tak kalang kabut. Kalau kita bawa rombongan ramai dengan family, dengan kawan-kawan, kita plan awal. Jangan buat keputusan flight hanya sebab murah. Kena faham macam mana hukum tu. Bila kita beli flight A, hukum mikot dia tu macam mana. Yang tu kena faham dululah betul-betul. Okay, kita sambung lagi GC Experience bersih umrah DIY. Kali ni kita nak share pengalaman penginapan kami dan terus masuk ke proses umrah lah, step by step. So penginapan kami menginap di Hotel Violet Azizia Hotel. Dia berjarak lebih kurang 2 ke 3 km saja daripada Masjidil Haram, tapi dia akan melimpasi Kuala Tunnel, highway tunnel. So hotel ni selesa, bilik selesa, harga reasonable. Ada shuttle bus free ke Masjidil Haram. Kita cerita pasal real experience lah. Dia ada jadual untuk shuttle bus, tapi basically-nya dia memang tak ikut lah. Violet Azizia. Kadang-kadang schedule tu memang tak accurate. Pengalaman kami, bas jam 1 pagi tu tak jalan sebab penumpang cuma 4-5 orang. Driver bagi tahu bas akan jalan jam 3 pagi. So nak tunggu 2 jam dalam keadaan berihram tu rasa macam tak payah tunggulah. Kita book Uber je. Kami book Uber je. Yang rate dia lebih kurang 15 ke 20 rial. Murah jugalah pada pukul 1 pagi kan. Jangan jarak 3 km tu, kalau kita naik Uber memang dia terus berhenti dekat kawasan teksi lah, dekat bawah tu. Dekat bawah yang terus kita naik eskalator, kita terus sampai ke pekarangan Masjidil Haram. Tapi kalau naik bas shuttle, bas akan ikut jalan jauh. Kalau ini daripada ini untuk kes bas daripada Hotel Azizia, dia akan ikut jalan jauh. Dia bagi dululah view Mekah dulu. Dari masa yang lama dia drop off dekat Bukit Ajiat, area Bukit Ajiat, Hotel Makarim, dekat area sana lah. Dia akan drop off dekat situ dan kita akan jalan kaki daripada kawasan dia, kawasan terminal bas dekat situ. Dia akan jalan kaki ke Masjidil Haram. So kalau waktu peak ataupun waktu nak cepat, saya rasa pilihan yang lebih baik adalah Uber teruslah sampai ke bawah. Kita tak payah jalan jauh, kita terus naik eskalator sampai ke Masjidil Haram. Kita masuk bahagian yang paling penting lah untuk orang yang nak buat umrah DIY. Dia kena belajar sendiri, dia kena faham macam mana proses umrah tu bila dah sampai. Macam saya cakap tadi, yang paling penting adalah kita punya niat ihram ataupun niat umrah kita tu di mana. Kalau datang daripada Jeddah, kita dah niat lah dalam flight tadi. Jadi memang dah dalam keadaan berihram. Kalau daripada Madinah, kita akan niat dekat Bir Ali. So bila kita dalam keadaan ihram ataupun kita dah berniat umrah, kita kena jagalah pantang larang kita.
Antara dia jangan potong kuku, jangan berwangi-wangian. Kalau lelaki jangan pakai pakaian berjahit. Seperti saya cakap tadi, kalau yang lelaki janganlah duk pakai cawat ihram yang orang duk jual tu. Setakat saya punya pembacaan, saya kata cawat ihram tu pun tak dibenarkan lah. Kalau alasan dia pakai cawat tu adalah hanya untuk keselesaan, kalau untuk kesihatan itu lain. Kalau untuk keselesaan tu rasanya tak payahlah. Tak payah. Nanti kalau kita pakai juga, kita akan kena dam. Bila sampai dekat Masjidil Haram, macam biasalah kita akan langkah kaki kanan, kita akan baca doa masuk masjid. Kita akan nampak Kaabah dekat bahagian depan tu untuk first timer. Ambil masa tengoklah Kaabah tu dekat depan mata. InsyaAllah ada pahala. Kita tengok Kaabah tu pun ada pahala. Tawaf bermula daripada Hajarul Aswad. Tawaf bermula daripada Hajarul Aswad. Bila kita masuk dekat kawasan Mataf, kita find out lah dekat mana kedudukan Hajarul Aswad, dekat penjuru mana. Kalau biasanya kalau kita dekat bahagian luar sikit, kita susah nak tengok Hajarul Aswad. Kita boleh nampak ada lampu hijau dekat bahagian kanan kita lah. Bahagian Hajarul Aswad dekat sebelah bahu kiri. Lampu kanan ada dekat bahu kanan. Kita tengok je bahu kanan tu ada lampu hijau dan kita dah start bertawaf dekat situ. Kita buat 7 pusingan lawan arah jam. Jangan lawan arus, ikut flow, jangan berhenti, dan banyakkan doa, ikutlah kemampuan masing-masing. Sebab untuk tawaf dia tak ada doa khusus, boleh doa apa saja. Yang mungkin yang penting ialah bila kita melintasi Hajarul Aswad, kita akan angkat tangan, melambai ke arah Kaabah dan kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya adalah bila kita lengkap 7 pusingan tu, kita akan solat sunat 2 rakaat. Kalau boleh buatlah dekat belakang makam Ibrahim. Tapi kalau sesak buat je kat mana-mana. Dia okey je. Dia jangan paksa diri. Sebab kita pun mungkin first time kita sampai Masjidil Haram, kita nak kenal dulu kawasan masjid. Kita solat je kat mana-mana. InsyaAllah okey je. Lepas tu sebelum kita meneruskan ke sa'i, mungkin rehat dulu, ambil nafas dulu. Kita mungkin boleh minum dulu air zam-zam yang disediakan. Banyak je air zam-zam yang disediakan. Tak perlu bawa botol air pun. InsyaAllah okey je. Cawan memang disediakan cukup. Memang akan ada je orang yang akan standby kat situ. Selesai tawaf, kita sa'i. Kemudian terus dengan sa'i naik ke Bukit Safa. Kita hadap Kaabah, kita baca doa dulu sebelum kita mulakan sa'i. Kemudian kita jalan kaki lah, ikut flow. Kita jalan kaki menuju ke Marwah. So Safa Marwah adalah satu pusingan. Marwah ke Safa adalah pusingan kedua. Macam tu. So 7 kali kita akan tamat dekat Marwah, dekat Bukit Marwah. So disunatkan juga untuk lelaki dekat kawasan hijau, dekat area Safa Marwah ni ada kawasan hijau. Lampu hijau tu, dekat situ kita akan berlari anak dekat situ. So sa'i ni dia santai sikit lah daripada tawaf. Tawaf ni dia agak busy sikit. Sebab ramai. Kalau sa'i ni kita tenang sikit. Jalan dia lurus je, kita nampak depan dia. Dah habis sa'i, kita boleh terus tahallul dekat Bukit Marwah. Kita boleh terus potong 3 helai rambut dulu. Dia minimum tahallul untuk lelaki adalah potong 3 helai rambut. Tapi kalau maknanya kalau kita dah tahallul, kita dah potong 3 helai rambut tu, maknanya kita dah keluar daripada ihram. Untuk umrah kita dah selesai dah. Kita potong 3 helai rambut, maknanya umrah kita dah selesai dah. Lepas tu kita ke barber cukur tu macam cukur biasa je, sebab kita tak ada ihram. Tapi tak apa, dia maknanya umrah kita dah sah, dah settle lah umrah kita. So jangan risaulah, InsyaAllah ada pahala dekat situ. Cuma dari sudut afdal tu, kalau kita tengok balik, untuk afdal untuk lelaki adalah untuk selepas saja kita selesai sa'i dekat Marwah tu, kita berdoa dan kemudian terus berjalan keluar, terus kita pergi cari barber. Sebab dia tak payah bercukur ataupun potong rambut tu dekat situ je, dekat Bukit Marwah tu je. Dia boleh dekat mana-mana. Air Zam-Zam.
legakan tekak di hadapan Masjidil Haram. Minum dulu. Minumlah sekali. So kat sini boleh tak boleh cari kopi. Friends pulang balik. So lepas saja sa'i tu, kita terus ke cari bubble untuk bertahlul, bercukur. Yang penting kita kena ingat yang kita masih lagi dalam ihram, kita kena jaga pantang larang ihram. Sebab apa? Nabi mendoakan orang yang cukur kepala sebanyak 3 kali berbanding kalau orang bergunting dia sebut sekali aja. So kita nak ambil tu, kalau memang rancang nak botak, sebenarnya lebih baik cukur sekali sebagai tahlul. So lepas sa'i, terus ke baba berdekatan untuk bercukur. Orang yang kerja ni dia cakap bukan bahasa Arab. So maknanya bukan orang lokal je yang bekerja ni, asal orang India pun ada ya. Tadi dia tulis bahasa Melayu kat atas tu. Bawah je Menara Jam ni ada barbershop 30 degree. So kita cadang kita nak cukur kepala dekat sini. Habibi. Kalau untuk perempuan lebih mudah lah, dia cuma potong 3 helai rambut, lebih kurang 1 cm, 2 cm. Tu mungkin orang perempuan lebih tahulah daripada saya. Satu je saya benda yang cakap, kalau untuk nak umrah DIY ni memang boleh buat, memang tak susah pun sebenarnya. Yang penting kena faham step-step yang saya sebutkan tadi, kena faham hukum asas, kena plan transport. Kemudian kalau ada apa-apa masalah, jangan panik. Untuk orang nak buat umrah DIY ni, jangan panik sebab crowd dekat sana tu memang ramai. Kita santai lah, kita tahu hukum, kita tahu kita buat benda yang betul, insyaAllah umrah kita diterima, umrah kita sah. Amin. Itulah dia pengalaman kami dari hotel sampai selesai umrah. Kalau ada kesilapan, sekali lagi boleh tegur, boleh komen di ruangan komen. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.